CRL, any update that you share? Apa? Dengan CRL yang bahan yang jatuh. Oh, yang jatuh 17 bulan ke November tu. Ya, memang di peringkat kami, sebab tu bukan bawah JKL semata-mata, tapi peringkat Kementerian Kerja Raya, CIDB Construction Industry Development Board tu, CIDB telah menjalankan siasatan menyuluh di bawah Seksyen 34C Akta 520 lah. Jadi saya ada fahamkan CIDB telah mengeluarkan arahan supaya kerja-kerja pembinaan di sekitar tapak insiden itu diberhentikan serta-merta pada 19 November. Ya, sehingga punca kejadian itu dikenalpasti dan aspek keselamatan ditambah baik dan terjamin. Jadi ialah sebab ia berlaku dan pembinaan CRL tu meliputi kawasan-kawasan orang awam laluan dan sebagainya, mungkin satu scam, orang people scam, people start takut. So apa pandangan itu? Kerisauan pengguna jalan tu lah. Ialah sebab itu memang kita boleh terima kerisauan rakyat ataupun pengguna jalan di situ. Sebab itu kita nak pastikan CIDB mengambil langkah yang tegas kepada kontraktor supaya ia diberhentikan serta-merta, tak boleh buat apa-apa selepas dikenal pasti aspek keselamatan telah terjamin atau ditambah baik. SOP sedia. Memang ada lah. Ya. Kalau ada pelanggaran tidak tegas. Ya, memang CIDB memang pantau lah. Okey. Tasfi, pemaju difahamkan akan mengukuhkan pasukan kesihatan. Adakah CIDB akan terlibat dalam pasukan kesihatan? Dia berbagai kesihatan CIDB buat sendirilah. Jadi dia bekerjasama dengan kontraktor juga, mestilah kerjasama. Kalau tidak, dia mungkin tak sempurna lah. Okey.